Geng, ni dia cruiser yang paling murah, RM5,988. Dah lah automatic pula tu. Mungkin ramai yang belum pernah tengok motor ni lagi. Inilah dia, W Motor Cruiser AMT 125. AMT bermaksud Auto Manual Transition. Hampa pulas je throttle ni terus jalan. Alah, ibaratkan kita naik motor skuter lah, cumanya dia tak ada CVT. Motor ni pakai rantai. Lepas tu kalau hampa nak servis, tukar minyak macam biasa je. Main dengan 124cc, single overhead cam dan juga air cool. Output santai-santai 7.8 horsepower, 8.8 Nm torque. Nampak tak handle yang tinggi ni? Inilah buat motor ni jadi special. Orang kata gaya pun dapat, santai pun dapat juga. Fuel tank capacity main dengan 6 liter, berat motor pun cuma 119 kilo. So untuk ketinggian macam 140 lebih pun boleh naik motor ni, jangan risau. Ramai yang kata hari tu seat ni rasa macam nak terjatuh dekat belakang. So W Motor dah tambah satu backrest dekat belakang ni, lagi selesa. Dekat bawah ni ada box untuk air cleaner. W Motor bagi yang bersih tau. Dekat depan pun ada single disc brake, tu piston caliper. Dekat belakang pun ada single disc brake, single piston caliper. Cuma untuk motor 125cc ni tak ada lah ABS bang. Nak dapatkan pun mudah je, tekan beg biru dekat bawah, nanti dia Rogers for detail. Berbalik ke tak ni, motor cruiser tapi ala-ala skuter, komen dekat bawah. Pulas je terus jalan. Tapi tak boleh jalan sebab tak ada bateri lagi.